Okey, kali ni kita nak bongkar satu topik yang memang hangat diperdebatkan dalam teologi. Kisah Nabi Isa, kematiannya dan idea tentang kedatangan kedua. Tapi kita akan tengok dari perspektif teks Al-Quran sahaja. Jadi persoalan utamanya, adakah Nabi Isa atau Jesus Christ masih hidup di syurga sekarang ni menanti masa untuk kembali ke bumi? Ini kan kepercayaan yang kita selalu dengar, bukan saja dalam Islam tapi dalam tradisi lain juga. Kalau kita tanya dalam kalangan umat Islam secara umumnya, jawapannya dah tentulah ya. Percaya yang Nabi Isa tak wafat, tapi diangkat ke langit dan nanti akan turun balik sebelum kiamat. Ini pegangan yang sangat kuat. Tapi, kat sinilah siasatan kita bermula. Sumber analisis kita ni ajukan satu soalan yang provokatif. Macam mana kalau kita cuba ketepikan dulu semua tafsiran luar dan kita fokus hanya pada bahasa asal Al-Quran tu sendiri? Apa agaknya cerita yang kita akan jumpa? Mungkin satu cerita yang berbeza? Okey, jom kita mulakan. Perkara pertama yang kita kena tengok menurut sumber analisis ni ialah bagaimana Al-Quran dari awal lagi meletakkan asas identiti Nabi Isa sebagai seorang manusia. Dan bukti pertama yang dikemukakan adalah sesuatu yang sangat-sangat asas, iaitu keperluan biologi. Tengok ayat ni. Al-Quran guna satu contoh yang mudah. Makan. Logiknya simple je kan? Kalau satu makhluk tu perlu makan, maksudnya dia terikat dengan proses biologi. Dia lapar, dia perlu hadam makanan. Ini dah tentu membezakannya dari Tuhan yang tak perlukan semua tu. Okey, bukti kedua. Jom kita tengok pula pasal asal-usulnya. Macam mana Al-Quran jelaskan tentang kelahiran Nabi Isa yang unik ni. Ini yang menarik. Teks ni kaitkan Nabi Isa terus dengan Nabi Adam. Dikatakan dua-dua dicipta dari turab atau tanah. Jadi ini meletakkan Isa dalam kategori makhluk bumi. Hujahnya macam ni. Kalau lahir tanpa bapa tu menjadikan seseorang tu Tuhan, sepatutnya Adam lagi power kan? Sebab dia tak ada bapa dan ibu. Sekarang Al-Quran seolah-olah bagi kita satu eksperimen pemikiran. Tujuannya nak tunjukkan yang kewujudan Nabi Isa ni sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Perkataan yang digunakan kat sini ialah yuhlika. Maksudnya membinasakan. Jelas sangat kan? Ini nak tegaskan yang kewujudan Nabi Isa tu satu anugerah dan ia boleh ditarik balik bila-bila masa je. Statusnya sebagai makhluk. Jadi, mari kita rumuskan sekejap. Apa yang kita dah nampak setakat ni, sumber analisis ni tunjukkan yang Al-Quran secara sistematik membina identiti Isa sebagai manusia. Macam yang kita boleh lihat dalam jadual ni, perlu makan, dicipta dari tanah, statusnya sebagai Rasul dan pengakuan tentang kematiannya sendiri. Semua ni membina satu asas yang kukuh. Baiklah, sekarang kita beralih pula ke garis masa hidupnya, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Kat sinilah analisis bahasa tu jadi sangat penting. Cuba dengar ni, ini kata-kata Nabi Isa sendiri masa dalam buaian lagi. Dia sebut dengan jelas 3 peringkat hidup. Hari dilahirkan, hari aku mati, dia guna perkataan amu tu, dan hari aku dibangkitkan semula. Satu kitaran hidup yang sangat spesifik. Dan tengok ni, teks tu guna ayat dengan struktur yang sama sebiji untuk Nabi Yahya. Kita tahu kan hidup Nabi Yahya ni macam manusia biasa, lahir, mati dan tunggu untuk dibangkitkan. Jadi, bila bahasa yang sama digunakan untuk Nabi Isa, ia seolah-olah memberi isyarat yang dia pun melalui kitaran yang sama. Okey, inilah kuncinya. Inti kepada hujah linguistik ni, ada 2 perkataan yang kita kena faham. Pertama, maut, yang Nabi Isa sebut tadi. Ini maksudnya mati, secara biologi. Tamat riwayat. Kedua, tawaffa, yang dipulia lebih kepada menyempurnakan tempoh atau mengambil sepenuhnya. Nampak tak bezanya? Satu penamat hayat, satu lagi penamat misi. Penting sangat beza ni. Jom kita tengok petunjuk seterusnya dan kita lihat macam mana semua ni berkait. Persoalannya, di mana kedudukan Nabi Isa dalam kalangan rasul-rasul yang lain menurut Al-Quran? Ayat ni kata Isa tu hanyalah seorang rasul macam rasul-rasul sebelumnya yang telah khalat. Apa maksud khalat ni? Ia bermaksud telah berlalu, dah jadi sebahagian daripada sejarah, dah berakhir. Dan cuba tengok ni, ayat lain guna perkataan yang sama, khalat, untuk Nabi Muhammad juga. Jadi, menurut analisis ni, ini macam satu undang-undang universal untuk semua rasul. Mereka semua adalah sebahagian dari rantaian manusia yang akan berlalu.
Jadi, faham tak logiknya kat sini? Ayat yang menegaskan kemanusiaan Isa ni hanya masuk akal kalau dia pun tergolong dalam kumpulan rasul yang dah berlalu. Kalau dia seorang je terkecuali masih hidup, habis runtuh hujah dalam ayat tu sendiri. Ini membawa kita ke soalan besar yang terakhir. Kalau betul Nabi Isa dah berlalu, macam mana pula dengan ayat-ayat yang selalu orang guna untuk sokong idea kedatangan kedua atau second coming tu? Menurut sumber analisis kita ni, ayat ni mungkin bukti paling kuat yang menentang idea tu. Nabi Isa sendiri cakap, tugas dia sebagai saksi kepada kaumnya tamat bila Tuhan mengambilnya. Tawafai tani. Cuba fikir, kalau dia nak datang balik, kenyataan yang tugasnya dah tamat tu jadi tak berapa tepat kan? Jadi, bila kita susun semua clue-clue dari teks ni, sumber analisis kita ni bentangkan satu naratif alternatif yang lengkap, satu naratif yang digali terus dari bahasa asal Al-Quran. Okey, jom kita tengok naratif yang dibina semula ni. Pertama, cubaan untuk salib dia gagal. Kedua, Allah sempurnakan tempoh misinya dan mengambil dirinya. Ketiga, dia diangkat ke kedudukan yang mulia di sisi Tuhan. Lepas tu, dia berlalu sama macam rasul-rasul lain dan sekarang dia menanti hari kebangkitan macam kita semua. Jadi gambaran yang terhasil ialah seorang rasul manusia yang misinya berjaya dan dia dilindungi dari sebarang aib. Apa yang kupasan ditunjukkan ialah betapa pentingnya untuk kita teliti setiap perkataan dalam teks asal. Satu perkataan je boleh bawa kepada pemahaman yang sangat berbeza. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan yang besar untuk difikirkan. Macam mana satu perkataan boleh ubah keseluruhan cerita yang dah dipegang beratus-ratus tahun lamanya?